Korang tahu tak, korang sebenarnya tengah kena scam. Hidup-hidup dengan AI setiap kali korang order e-hailing, beli tiket flight atau shopping online. Korang wajib tengok video ni sampai habis kalau tak nak terus rugi. Sebab harga yang korang bayar tu sebenarnya jauh lebih mahal dari kawan korang yang kat sebelah tu. Ini rahsia gelap syarikat apps gergasi yang dorang tak nak korang tahu. Dorang guna AI yang dipanggil Dynamic Pricing atau harga dinamik. AI ni sangat licik baik. Dia akan baca data peranti korang. Kalau sistem dapat kesan korang pakai iPhone keluaran terbaru, AI akan automatik naikkan harga sebab dia anggap korang ni berduit. Tak kacikkan? Lagi teruk, AI ni boleh baca peratusan bateri phone korang secara real time. Bila bateri korang warna merah atau bawah 20%, AI tahu korang tengah cemas dan terdesak nak book kereta cepat-cepat sebelum phone mati. Masa itulah algoritma ni akan cekik darah dan letak harga maksimum. Sebab dorang tahu korang tak ada masa nak survey tempat lain dan terpaksa tekan butang bayar. Jadi macam mana nak hack AI yang cekik darah ni? Korang wajib tekan butang save video ni sekarang. Nombor 1, kalau nak book tiket mahal, cuba pinjam phone Android member kat sebelah, confirm harga lain. Nombor 2, jangan sesekali book masa bateri tengah merah. Nombor 3, kalau nak beli barang online, masuk dalam kad lepas tu biar je sehari. Nanti AI cuak dan akan bagi voucher diskaun rahsia untuk pujuk korang beli. Pernah tak korang nak book e-hailing serentak dengan member, tapi harga korang tiba-tiba lebih mahal dari dia? Cuba luahkan sikit pengalaman korang kat komen. Tolong share trik ni kat grup family korang sekarang dan follow #Tarik. Ciao guys!